Ruginya kalau beli emas public gold tanpa introducer aktif. Ramai tak sedar bahawa setiap pembelian emas public gold sebenarnya memerlukan introducer, iaitu seorang yang akan membimbing tuan-puan panjang perjalanan simpanan emas. Nampak macam hal kecil, tapi hakikatnya beli tanpa introducer aktif boleh jadi satu kerugian besar tanpa disedari. Apa sebenarnya peranan seorang introducer? Introducer bukan sekadar orang yang bantu daftar nama dalam sistem. Dialah yang akan tunjukkan langkah demi langkah dari asas simpanan emas hingga strategi pengurusan yang lebih mendalam. Tanpa introducer aktif, ramai yang keliru tentang perkara asas seperti perbezaan antara gold bar dan dinar, bila masa sesuai nak keluarkan emas daripada account gap, cara jual semula dengan mudah, strategi simpanan emas yang betul pun kadang-kadang tak tahu. Apabila ada introducer aktif, semuanya jadi lebih mudah. Ada tempat untuk bertanya. Ada bimbingan berterusan dan sentiasa dikemas kini dengan promosi serta ilmu terbaru. Pendek kata, tuan-puan takkan rasa sendirian dalam perjalanan ini. Antara kelebihan ada introducer aktif ialah, pertama, tuan-puan akan dapat bimbingan berterusan dan tidak keliru ketika berurusan dengan public gold. Kedua, sentiasa menerima info dan ilmu terkini daripada introducer yang aktif berkongsi. Ketiga, berpeluang sertai komuniti penyimpan emas yang positif dan saling menyokong. Keempat, lebih yakin setiap kali membuat keputusan kerana ada mentor berpengalaman di sisi. Tapi jika tiada introducer aktif, bagaimana? Kesannya, tuan-puan akan tidak siapa akan dapat bantu bila tersilap buat pembelian. Customer juga sukar nak keluarkan emas dengan betul. Bahkan akan terlepas peluang sertai grup bimbingan dan komuniti emas. Yang paling mengecewakan, bila dah sedar introducer tak boleh lagi ditukar, ramai akhirnya rasa tertinggal. Tertanya-tanya, kenapa orang lain tahu banyak perkara sedangkan mereka tidak? Saat itulah baru terasa ruginya tak lantik introducer sejak awal. Harga belian dan jualan di public gold adalah sama. Sama ada tuan-puan ada introducer ataupun tidak ada. Tuan-puan tidak perlu membayar 1 sen pun atas khidmat beliau kerana gaji beliau sebenarnya dibayar oleh public gold. Maka ada introducer adalah jauh lebih baik kerana tuan-puan dapat cikgu percuma yang akan membimbing dan membantu tuan-puan. Tapi pastikan pilih yang aktif dan hadir training. Simpanan emas bukan perjalanan singkat. Ia tentang membina kestabilan kewangan jangka panjang. Sebab itu, penting ada bimbingan yang betul. Jangan jalan sorang-sorang dalam dunia emas. Biar ada yang membimbing supaya setiap gram yang disimpan benar-benar membawa makna untuk masa depan. Tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil 5 langkah daftarkan public gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.